ada perasaan apa-apa tak semenjak duk amai madu ni? Ada rasa ni sikit lah. Masa okey lagi. rasa okey sikit. Okey banyak lah. Oh ya. Okey tu kat mana yang banyak tu yang perasan tu? Masa dengan apa keadaan stres tu. Yang cerita kat kita tu. Kalau boleh bertahan. Boleh bertahan balik. Ya. Boleh bertahan dengan Ya. hidup apa kesihatan tu. Sepatutnya lagi. kalau nak ikut normal tu lagi pressure lagi banyak kan. Oh. Kalau semenjak makan madu ni masa boleh kuat sikit lah. Oh. Kalau tak cerita kat kita tu. Yalah. Masa stres tu. Yalah. Tapi saya dua ni ada rumah. Ha? Ada rumah. Oh. Dia tak ada Tapi rumah. duduk dalam bilik. Tak apa. Jinak dah tu. Kita masuk bilik baru dia keluar tu basuh pinggang. Oh, baby. Baby. Sebelum ni tak ada. Ya. Kita balik dia memang pergi rumah dia. Ya, pergi mamak dia dulu. Terdekat dengan ujian lagi kan. Ujian. Okay. Tapi dia ujian ni macam-macam. Ya. Macam kemarin orang Kelantan kemarin gaduh hari-hari. Tak keluar rumah. Gaduh. Celek mata subuh gaduh dah. 8 tahun dah. Duk bertahan. Beribu kali lah nak bercerai. Tapi jodoh kuat. Ya. Macam tu juga. Ujian masing-masing. Lepas tu ada pula. Ya, salam ya. Ada pula baru ni 13 tahun kahwin. Mak duk tanya lah, macam mana hampa ni tak untung lagi ke? 13 tahun dah ni. Lepas tu tak ada sulit. Lepas tu mengakulah dengan mak kata kami tak mula lagi, tak setubuh lagi. Oh, terkejut lah orang tuanya. Boleh duduk 13 tahun. Wak mai ni jin rayonah. Menjerit rayonah. Tu saya kata ujian ni, hidup ni ujian. Ada ujian masing-masing. Orang tak tahu. Yalah. Nampak kita happy je, tapi dalam perut tu mendidih. Tapi ni Ustaz, Ha. kalau ikut nak kena pergi kaunseling. 6 bulan 5. Dia pergi kaunseling pun tak apa, kita hormat. Dah ada panggil kan, pergi kaunseling. Kita dengan keputusan kita lah. Ya, demi anak-anak saya tak mau cerai. Kena cakap tu betul. Sebab bila minta maaf kadang-kadang pergi kaunseling ni sebab orang perempuan banyak cakap. Dan mereka banyak terkesan dengan orang perempuan kebanyakan. Jadi hak lelaki yang hak senyap ni Kita tu tak terbela lah, maksudnya macam tu. Jadi kena beringat lembab tu lah. Jadi ada oleh kerana kita ada power talak tu, kita ada duk tahan lagi lah demi anak-anak saya. tak ada ni Ustaz, tak ada masalah. Belum tak ada lah kita gaduh-gaduh macam ni. Macam saya kerja saya pun banyak di luar laut kan, sana sini tak ada masa kita nak bergaduh-gaduh ni, tak ada Ya masa. lah. Tapi kalau itulah tak apalah, dah kawan dah. Ya. Dah dia tak boleh masuk dekat. Kalau boleh tu nak apa-apa pun bagi makan madu saya dulu. Tu Takut dulu ada kan. jadi ada jin. Takut jin duk main dia. Banyak macam tu lah. Tapi kalau macam dia tu kita nak bagi tak boleh. Tak payah lah. Tak masuk dekat. Cuma tu lah orang tak boleh buat macam tu. Happy lah. Tak buat bedok, tak buat bedok. Alamak, betul habis pula dah. Habis dah. Tak buat bedok. Habis. Alamak. Lupa pula dah. Itulah kita doa lagi dan lagi lah. Hidup ni ujian macam tu lah. Sebab kesan daripada cerai ni besar sangat. Kesian kat anak-anak. Ni anak nak SPM tahun ni. Malaysia pun nak SPM tahun ni. Alamak. Belum rapat kita buat. Kalau dia tahu ni pula. Oh, kacau. Ya.